Tu sebab kadang-kadang anak-anak kita yang kecil-kecil pun kita pun paksa dia. Anak kita yang baru 5 tahun, 4 tahun dia baru nak belajar tu kan. Janganlah kita paksa dia. Mama. Yalah kerja genting kan. Mama, mana ada mak, tak ada dah. Nyampah aku. Mama, adik lapar. Sabar sayang, 7 jam lagi. Mak 7 jam lagi. Jangan mami, perut dia orang belum bersedia tau. Perut mereka belum, kalau dia nampak tak tahan, bagi dia minum. Berapa ramai budak yang dipaksa meninggal, pengsan budak meninggal tau, ya Mamin. Bagi dia minum. Tapi kalau kanak-kanak tu dah mencecah usia 40 tahun. Kalau dia tak tahan, mama, kau sepakan kali. 40 tahun. Iya, itu masalah kan.